Hari ni dalam episod kedua podcast kami Pilih Setia, kempen anti curang, kita bawakan satu tetamu khas. Yes. Siapa dia? Papayen. Woohoo! Selamat datang. Terima kasih. Papayen daripada mana, Papayen? Saya dari Sendayan. Daripada Sendayan. All the way drive sampai ke office kita untuk berborak tentang kenapa orang curang. Pilihan, ego, peluang atau memang dibentuk daripada kecil? Dibentuk Ada yang kata, sebab kita orang pernah buat live lah hari tu, buat live session kan, TikTok live. Ada yang cakap yang keturunan ni sebenarnya efek kepada berlakunya curang tu lah. So that's why kita nak bincangkan jugalah pasal benda tu. Tapi apa-apa pun sebelum tu kita nak borak dalam segmen pertama kita. Kita go to the core dulu. Kenapa orang curang? So sekarang ni kita nak minta lah pendapat peribadi Papayen sendirilah. Kenapa sebenarnya orang start curang? Keliling saya sangat ramai orang yang curang. Kawan-kawan, kenalan, you know who you are. Tiba. Okay. Tengok ni kita ambil sini hantar kat tracks So apa yang saya boleh simpulkan daripada pengalaman lah, saya tak tahu orang lain, tapi sebabkan kalau pengalaman saya menyaksikan kenalan-kenalan keliling ini pasangan mereka curang adalah sebab mereka tidak ada benda busy nak dibuat. Tak ada benda busy nak dibuat. Okey, contoh kalau hari ini, kalau saya paparkan jadual saya dekat sini, saya tak ada masa pun nak bercinta dengan sesiapa. Okey. Apa yang saya nampak adalah pasangan yang curang ini, mereka kebanyakannya tidak ada kerja ataupun mereka bekerja, cuma kerja mereka tak terlalu busy. Jadi dia ada masa senggang untuk buat benda-benda merepek. Dia macam need something exciting. Sebab tu dia choose untuk buat benda tu. Betul. Dan saya pernah tanya dekat kenalan saya yang curang, which is yang macam I don't condone that situation, macam memang marah lah. I tanya, kenapa you buat? Sebab kalau sebab I tak kahwin lagi, so I macam fikir, katalah kalau I berlaku sesuatu begitu, I akan lepaskan yang ada. Sebab I dah tak nak. Sebab dia macam, mana boleh kau curang pada masa yang sama kau sayangkan yang pertama? Tak boleh. Dia jadi macam, kalau kau sayang takkan ada yang kedua tu. So saya akan lepaskan yang pertama itu sebab dah tak nak kan. Then go for the second one lah. So tak adalah isu curang tu. Lepas tu dia kata, entahlah macam suka dengan situasi yang mencabar. Dia suka nak orang kejar dia. Dia suka kejar tu satu, which is yang second tu akan macam like obsessed dengan dia kan. Dia suka macam, bukan suka, dia rasa macam adrenalin dia akan laju apabila macam dia kena sorok perbualan dengan skandal. Mana tak kerja kau macam, kau faham tak? Faham. Maksudnya nak kena, dia suka satu situation yang mencabar lah. Dia suka jadi main karakter lah. Dan macam nampak sangat sebenarnya macam dari sisi kerjaya dia dan kehidupan dia memang tak mencabar. Jadi dia macam cari satu benda. Baik kau pergi hiking kan? Tak apalah. Okay, lepas tu Faham. Dia patut cari hobi baru instead of curang. So itu alasan yang saya pernah dengar lah. Tapi I don't know kalau macam orang lain macam mana. Ada juga situation yang macam diorang punya kecurangan ni, ni mostly yang saya tahu, yang saya kenal, mereka curang tak jauh pun. Maksudnya curang tu adalah keliling mereka juga. Yes. Macam dalam circle dia. Yang tu rasanya macam banyak terjadi lah. Maksudnya dia sama ada dekat kawasan pejabat ke ataupun kawan kepada kawan ke sendiri ke. Betul lah. Why? Kenapa? Macam boleh je kau cek perempuan yang kat luar ataupun lelaki yang lagi jauh dia tak kenal siapa-siapa kan. Tapi kenapa kau choose untuk cari orang yang macam, contoh, saya dengan partner, saya pun cari orang lain, dia kenal. Kenapa macam tu? Ramai macam tu lah. Maybe sebab that
someone tu selalu ada dalam surrounding. That's why dia macam Lepas tu dia kesorokkan gitu. berputik dengan cerita tu. Berputik cinta patut orang kata mencabar nak kena sorok kan. Ada 2-3 phone. Macam ibaratnya sekarang ni kita tengah buat podcast tapi sebenarnya tengah macam tu. Sebenarnya. So nak tanya juga lah, semaksudnya orang yang curang ni selalunya dia kena berada lah kan, ada Tapi ada je yang tak berada. Yang tak berada pun cerai juga. Okay, cerita pasal adik saya dicurangi. So macam we've been doing 2 parts of podcast masa tu. So adik saya ni dia memang ada relationship dengan seorang lelaki ni. So lelaki ni memang saya kenal, which is pernah jumpa, datang rumah open house. Kau datang open house tau. Okay. Lepas tu after several months tiba-tiba adik saya putus dengan dia. So macam adik saya shock something and adik saya ingatkan dia ada orang lain. Rupanya dia ada isteri. Alamak. Yang mana adik saya lah sebenarnya penyondol itu. Sekejap. Okay, dan mamat tu tak berada pun. Dan ketika mamat tu datang rumah open house saya, dia pakai kereta bini dia. Dan kereta tu baru tak sampai sebulan lagi keluar. Macam mana I tahu? Jangan tanya. I ada nenek saka di belakang I. Tapi sebenarnya masa tu adik papanya sendiri tak tahu yang dia adalah suami orang. I dah syak dari awal. Tapi macam, yelah, of course lah, my sister nak percaya tiba-tiba kan. So I don't have any proof. So bila dah saya menjalankan tugas dengan menurun untuk mencari nenek supaya untuk ni. So dapat tahu. Masa tu I menjalankan siasatan juga, okay, dan mencari tahu juga. Rupa-rupanya bukan dia berhubungan dengan my sister je. Dia ada, termasuk isteri, dia ada 4 ketika itu. Sekejap, isteri dah satu pasangan lah. Dia kahwin 2022. Okay, 2020 baru kahwin. Okay, dia ada seorang lagi, which is dalam podcast juga kita orang panggil juga untuk di reveal. So we have Sila. So Sila ni dia dah couple dengan mamat ni 4 tahun before dia kahwin. Okay. Sila ni tahu ke tak dia dah kahwin? Tak tahu. Dia memang ambil difficulty paling mencabar lah ni. Like even though dia dah couple dengan mamat ni before mamat tu kahwin, mamat tu tak pernah reveal langsung dia punya majlis ke? Okay. Cerita dia pernah update dengan Sila dan my sister yang dia pergi majlis wedding dan macam dia siap ambil gambar kat depan cermin macam tengok baju I, okey tak? Padahal dia yang kahwin, dia kata dia pengapit. Tapi kan macam pengantin kan lagi wow. That's right. Masa tu my sister pula macam my sister pula dia cerita dengan I masa tu bila semua dah jadi tau. Lepas tu dia bagi kau tengok dengar. Mana lah dia cakap dia best man apa benda semua. Lepas tu tengok gambar. Ira, this baju bukan best man tau. Baju songket semua. Bukan songket. Tema dia macam like modern punya wedding. So pakai tak. So tu macam Ira, lepas tu tak enggak. Of course lah kita akan rasa macam, lepas tu kau tak ada rasa macam nak cari tahu. Kan cakap dengan my sister kan macam kau tak ada rasa nak cari tahu ke? Nak cari tahu lebih kenapa dia pakai baju. Lepas tu I duduk balik I fikir, takkanlah adik aku tiba-tiba nak ambil tahu orang tu jadi pengapit kan? Dia fikir logik kan. Tapi adik saya cakap adalah momen-momen suspicious tu. Tapi dia cari contoh kan bila kahwin kan macam nama, lepas tu X nama. Okay, so my sister carilah nama X apa. Tapi apa tu kosong, tak ada sebab tak tahu nama bininya apa kan. Tak jumpa, memang tak ada. So adik pun macam okay. Tapi mamat ni Isnin sampai Jumaat lepas pukul 6 dia akan off phone. Hari Sabtu Ahad dia akan busy tolong mak dia buat kuih. Buat kuih apa dah. Lepas tu macam datang open house rumah I. Kakak I ada bawa like macam butter cookies punya biskut kan. Babe, dia habiskan 2 butter cookies tu kakak aku baru beli. Betul macam dah lah. Suruhlah mak dia buat. Lepas tu habiskan cookies. Cerita butter cookies tu macam tak ada kena-mengena pun dengan curang. Tapi macam I nak ungkit juga. Yes. Tapi tu lah. Okay tadi dia dah ada isteri. Dia dengan Sila. Dengan adik papaya. Okay, another girl adalah office mate dia. Office mate. Patutnya kita nak bawa sekali tau office mate tu untuk reveal everything. Tapi office mate tu tak nak. Dia kata bukan tak nak, dia kata actually I okay saja untuk you cerita pasal I, tapi tolonglah sorokkan identiti dan jangan bagi tahu I siapa sebab jeopardize kerja dia. Faham? Sebab bila susah kan kalau orang kena buat kerja apa semua kan. Sebab dalam office tu dia kata
semua orang dalam office tu tahu dia orang berskandal. Oh. Dan perempuan yang ni dia tahu yang lama tu dah kahwin. Oh, yang last ni tahu. Sebab tu dia tak nak dia tak nak diri. Okey. Ya. Alamak. I don't know, macam like Mamat tu cakap dengan my sister, dia kata, kami menjalankan hubungan open relationship. Open pelotak lah. Lepas tu my sister cakap lah, okay, kalau macam tu okay lah kan untuk I bagi tahu your wife kan, yang you dengan I kan Open? sebab kita ada nombor wife dia juga. Nenek I memang hebat. Minta maaf cakap. So macam nak bagi tahu ke tak? Lepas tu macam jangan ni semua. Kalau open relationship Tadi kata open. Tahu dia macam konsep, dia kata open relationship tapi apa yang kami buat masing-masing tak nak tahu. Macam itu bukanlah open, itu macam close ended. Betul. Yes, betul. So tadi kan kita ada cakap pasal kenapa dia orang nak berpasang-pasangan ni kan. So pendapat Bapa Yin sendiri, adakah sebab lelaki ni selain daripada nak mencabar lah, adakah sebabkan dia dengan current hubungan dia tu tak bahagia, itu punca dia nak menambah seorang lagi? Okay, di keliling saya bukan lelaki sahaja yang curang. Maksudnya di keliling saya ni perempuan pun ada tau. So bila kita analisa bila saya mendengar dia orang punya, saya tak tahulah kenapa saya menjadi tempat luahan. Mungkin sebab Bapa Yin jenis yang a good listener, bagi pendapat yang ikhlas, jujur kot. Bukan setakat ejen takaful je, tetap juga aku jadi kaunselor. Tapi actually klien-klien pun ada yang macam meluah-luah juga kan. Ada. So kita menjadi kaunselor jugalah. Selain daripada Kaunselor tak berbayar. Kaunselor tak berbayar. Macam keliling ni dia macam apa yang saya dapat simpulkan, dia orang mencari pasangan lain ni bukan sebab tak bahagia. Ada bahagia je. Ada bahagia dan ada yang pasangannya elok pun. Yang perempuan tu memang elok, yang lelaki pun elok, ada je. Cuma diorang sukakan, dia macam dia cakap cabaran tu. Dan diorang macam ada certain things yang lacking. Contoh, semudah-mudah perkara ini, contoh dia adalah seorang suami. Okay. Bila dia balik, dia tak kisah pun yang isteri dia tak masak. Ini cerita yang saya dengar salah satunya lah. Dia tak kisah pun isteri dia tak masak, isteri dia tak mengemar apa semua. Sebab isteri dia akan panggil maid yang harian. And then masak pun macam dia orang akan order luar, Grab, makan luar dan sebagainya. Dan perjanjian mereka ketika berkahwin tidak ada masalah tentang itu. Maksudnya masing-masing menerima each other dan tak ada isu. Anak terjaga, duit pun memang ada dua-dua. Okay. Isu dia timbul apabila dekat office Mamat ni ada seorang pelajar intern baru masuk. Perempuan intern muda baru lagi. masuk. Okay. Isu dia bukan pasal perempuan intern tu cantik. Saya tengok biasa je. Biasa je. Kalau bak kata jangan ni biasa je nya. Okey, tapi apa yang membuatkan si suami ni tadi jatuh hati adalah pelajar intern ni hari-hari buatkan dia kopi dan hantar makanan dekat meja dia yang mak dia masak. Yang bini dia tak pernah buat. Kenapa kau nak kena bagi makanan mak kau dekat orang tu? Sebab itu bos dia. Maksudnya macam dia intern yang menjaga hati bos dia lah. So macam benda tu, okay, I tidak menerima pun apa alasan tentang curang. Tapi dari satu perspektif, faham tak kenapa? Dia start trigger daripada situ lah lacking kan. Tu. Suami tu rasa bini tu lacking. Dia lack dekat apa yang, kenapa intern ni dia boleh buat? Kenapa intern ni macam boleh masak untuk aku, boleh buatkan air untuk aku, tapi bini aku tak buat? Itu je. Dia orang kena communicate lah kan, sebab dia before kahwin kau dah buat perjanjian tu. Tapi sekarang kau pula macam kenapa bini aku tak boleh buat? Kenapa engkau tak boleh duduk dengan bini kau dan cakap pelajar intern ni buat macam ni, boleh tak you buat benda yang sama? Kalau macam bini kau mengelak dan semuanya, barulah kau macam cerita. Like, macam tapi faham tak? Macam kalau I jenis transparent, kalau aku cerita. Macam saya macam suka bila dia buat macam tu. Boleh tak awak start buat macam tu juga? Ataupun like terus dia cakap macam awak tak boleh ke belajar masak untuk saya ke? Saya teringin nak rasa air tangan awak ke? Instead of macam budak intern tu dah bagi layanan ni, so tak apalah. Kan? Bini aku tak payah buat, tak apa. Dan takkanlah macam bini dia nak cakap pula macam kalau macam tu suruh budak intern tu jangan hantar makan dah. Tak boleh lah. Budak intern tu nak dapat skor baik je. Tapi cara dia salah lah. Dah terjatuh hati pula kopi kan. I taklah macam
I tak menerima lah apa pun alasan. Cumanya macam dari satu perspektif yang kecil, I faham kenapa benda tu jadi kan. Sebab syaitan kan macam-macam cara strategi dia. Betul. Kadang dengan sesimpel hantar kopi je pun, yang bukan dia buat pun, pun boleh buat orang lain hati terbuka. Betul. Ada yang satu tu yang pernah saya baca kat Terima, so awal-awal thread muncul. Hanya dengan koyak sos. Pernah dengar tak? Oh, yang tu. Cara koyak sos je. Kalau macam kita nak cerita banyak benda macam kecurangan ni kan, banyak gila benda-benda merepek. Ada banyak sangat benda merepek. Cara dia start tu macam tak logik lah sebenarnya. Memang kan? banyak gila tak logik. Okay, one off. Salah satu lagi yang macam yang saya pernah dengar. Yang suaminya beli hadiah untuk isteri, jam Rolex. Jam Rolex. Isteri tak pakai. Office mate hadiahkan yang perempuan ni tadi, jam juga. Tapi Casio. Okay, dia pakai. Sebab jam Rolex tu tak ada jarum saat. Apa benda? It can be that. It can be that. Ya, secetek itulah perkara itu. Ada je. Sebab tu cakap kadang lebih office mate tu lebih memahami dia nak jam macam mana. Ada yang bermula putiknya daripada sekaten air kotak. Macam I nampak you macam jarang pergi lunch. I belikanlah terus air kotak satu carton air soya. Faham tak? Faham. Semudah itu. Dia rasa macam dia dihargai lah dan diambil berat daripada orang lain. Banyak sangat cerita. Banyak dia macam semudah-mudah benda. Betul. Okay, last sebelum kita nak wrap untuk yang first punya part ni. Pendapat Papa Yen lah. Curang ni berlaku sebab masalah hubungan ataupun masalah sendiri? Sebab curang ni ada pilihan. Kan? Bukan takdir. You choose to be curang atau Saya setuju. Okay, jadi masalah sendiri datang dulu baru hubungan. Okay, sama juga macam poligami. Okay, saya tak rasa semua menolak poligami. We accept the polygamy because of its hukum dan sebagainya kan. Cuma sebelum poligami datang apa dulu? Betul. Ada Curang dulu. Oh iyalah. Mana ada orang bangun tidur, hari ni aku nak poligami. Ayohlah rakyat Malaysia, kita berpoligami. Tak ada. Betul. Contoh ni bujangan bangun-bangun, Pak, aku rasa aku nak 3 hari ni. Let's do that. Tapi di sekeliling saya ada certain yang memang berpoligami, tapi memang isteri pertama yang risik. Saya ada beberapa orang yang begitu. Dan kan cakap tadi pasal apa, adakah kita akan masuk itu untuk next, which is the keturunan. Keturunan. Keturunan tu kita ada next punya ni lah. Yang tu. Sebab yang tu pun besar juga kes dia. Macam tadi saya cakap, ada yang share dekat TikTok live dia punya kisah-kisah semua. Okay, tadi kan Min ada cakap yang kita ada buat live and pasal curang tu kan. Ada satu orang yang komen dalam live kita tu, dia cakap bapak dia pernah curang dengan mak dia. Dia pernah curang dengan mak dia sampai mak dia meninggal kanser. Lepas tu abang dia pula curang dengan isteri dia masa tengah pregnant. So sebab tu lah yang kita orang cakap boleh ke jadi yang curang ni sebab keturunan. Sebab dia boleh jadi daripada keturunan jugalah. Sebab bapak dia pun macam tu, abang dia pun macam tu. Sebab kalau kita tengok lah kan, orang yang poligami pun mesti kalau family dia ada poligami, anak dia pun ada chances untuk berpoligami juga. So Papa Yen rasa macam mana? Benda ni I believe apa yang saya percaya adalah, kan kita semua ada past memories yang kita susah nak let go. Okay, contoh masa kita kecil-kecil dulu, katalah kalau ada certain budak-budak kan yang masa kecil dulu dia dibuli, ataupun dia ada masalah family, ataupun dia selalu ada isu tentang orang keliling dia kan. Bila dia meningkat dewasa, bila dia tak let go benda tu, inner child trauma tu masih ada. Jadi dia akan attract benda-benda yang sama berlaku ketika dewasa. Okay. So I believe sebenarnya ini bukan keturunan. Dia lebih kepada macam sebabkan you dah terbiasa dengan situasi itu ketika you kecil, dia attract pada ketika you besar. Maksudnya
Satu, tak salah lah aku curang. Sebab past memories aku ada curang. Sebab aku pun hidup dalam keadaan yang macam tu. Macam tu. Dan aku hidup je. Betul. Okay. Survive lah. Okey je. Aku okey je. Okay, dan yang kedua, bila dia rasa situasi itu selamat untuk dia, jadi dia rasa macam tak salah untuk aku ulang kembali dan ulang semula. Tak rasa dia keturunan. Dia adalah satu benda yang dinormalisasikan dalam keliling dia. Environment dia lah. Maksudnya dia dah tengok tak seorang, mungkin 2 orang daripada family ataupun kenalan dia yang dah buat benda tu, and macam seronok je lah. Macam tu lah Contoh paling mudah mungkin ada orang yang tak faham sebab dia rasa macam apa ni. So kita simplekan. Pernah tak dengar lelaki atau suami dekat sesuatu keluarga dirajakan? Okey, contoh, lelaki tak dibenarkan masuk dapur, tak boleh cuci pinggan, masak kerja perempuan. Okey. Benda tu dibawa kan? Kalau ada satu keluarga A ni yang daripada dulu, which is 60 years ago, membawa benda tu, dia akan dibawa oleh keturunan, betul? Adakah benda tu keturunan? Dia adalah pembawakan kan? Dia macam rutin, bukan rutin, Dia adalah satu ritual budaya. Betul. Tradisi. Tradisi yang dibawakan oleh keluarga itu saja. Tapi itu bukan keturunan kan? Sama je. Dia sama konsep. Macam contoh, saya ada kenalan yang macam family dia memang mengamalkan benda tu. Jadi bila dia pergi rumah kawan dia yang lain, ni cerita kat saya lah. Dia pergi rumah kawan dia yang lain, dia pelik tengok suami kawan dia tu basuh baju, mop lantai. Dia rasa macam, dia cerita, babe, aku rasa macam laki dia kena tunduk. So dia cerita lah. Macam takut bini. Macam tu lah. Dia cerita betul. Babe, kau tahu kan memang itu adalah... Tapi dia tak biasa sebab dia kata, dekat rumah dia, memang daripada zaman nenek moyang dia dulu, lelaki memang tak boleh masuk dapur. So, bagi saya itulah. Macam tu lah kiranya. Macam tu lah kiranya. Berpemahaman mudahnya. Macam saya lah kan. Saya ada juga pengalaman yang bapa dia berpoligami. Dan dia sendiri tengok yang macam bapak aku boleh buat ni kan. Walaupun duit tak adalah kaya sangat, tapi dia rasa macam bolehlah aku try. And dia maintain sampailah masa dia nak kahwin tu, baru dia tinggalkan seorang tu lah. Kenapa? Sebab dia kena pilihan nak kahwin dengan mana. So mungkin Min setuju lah. Sebab dia tengok, bagi Min lah personally, Min rasa dia tengok bapak dia buat okey. So bila dia buat tu macam tak ada masalah. Tapi sampai time dia kena tinggalkan juga lah. Sebab dia tak ada choice. Tak boleh nak kahwin 2 orang serentak. Tak ada muda lagi masa tu. Tapi bagi saya macam Min cakap tadi, dia kena tinggalkan dia punya orang lain tu sebab dia nak kena choose mana satu nak kahwin tu kan. Yep. Sebenarnya macam benda tu, macam kau dah decide kau nak kahwin dengan siapa, you shouldn't supposed to have another one before kahwin. Sebab macam kesian sangat dekat orang yang dia decide untuk kahwin. Sebab maybe kalau dia dapat tahu macam, aku sebenarnya option, bukan pilihan yang sebenar. Itu satu. Once a cheater, always a cheater tau. They can't change their habit. Sebab contoh, kalau dia dah buat perkara itu ketika dia sebelum kahwin kan, nanti bila dia dah kahwin, bila dah macam after 10 to 15 years dia kahwin, dia rasa macam isteri dia sudah ada lacking, dia okay je untuk choose another one. Betul. Faham. Macam hari tu saya ada baca kat threads kan, dia minta pendapat orang dekat threads. Dia kata, apa aku nak kena buat ni? Aku dah tak rasa sayang, dah tak rasa cinta dengan wife aku sebab ada orang lain kat office. And then disertakan screenshot sekali lah, macam office wife dia tu macam cakap lah, jom makan nasi lemak yang you suka, I jemput you kat bawah. Lepas tu macam Suara kenapa macam tu? Lembut-lembut Lepas tu dia kata, aku dah tak rasa cinta dekat wife aku, so aku nak kena buat apa ni? Lepas tu ramai orang macam kecam dia lah, macam habis masa kau kahwin tu kau fikir apa? Lepas tu macam adalah ustaz, ada video ustaz macam kat bawah tu katalah yang kena fikir dulu, nak kahwin sebab apa? Takkan sebab atas cinta, lepas tu kau dah tak cinta, kau macam sebab tu itulah isunya. Maksudnya macam atas kefahaman, macam I kalau dengar, I faham je apa yang dia cuba sampaikan. Tapi kenapa jadi macam tu? Sebab they should work things out lah. They should communicate. Bukannya macam dah tak sayang, dah tak suka. Macam. Dan kalau kau dah tak nak, kau kena lepaskan elok-elok. Kan? Macam mana kau ambil, macam tu kau pulang kan. Betul. Tapi macam Papa Yen sini pernah tak, ada tak kenalan-kenalan ke yang
diorang ada masalah curang ni dalam family diorang. Dan contohlah macam bapak dia kahwin dua, berpoligami. And then dia sendiri rasa macam dia tak nak jadi macam parents dia. Pernah tak? Ada. Cumanya dekat yang kenal-kenal saya ni yang kahwin di family dia kahwin 2, kahwin 3 ni, semuanya bukan curang. Semuanya memang bini pertama yang risikkan. Yang saya punya kenalan yang curang yang tak kahwin ada. Maksudnya macam dia curang lepas tu dan ada juga situasi di mana dia curang. Suami dia curang. Dah memaafkan pula yang bini ni tadi. Ngoyan-ngoyan memaafkan. Lepas tu curang lagi. Ngoyan lagi. Pergilah mahkamah buka fail apa semua. Dia macam balik. Kenapa saya terfikirlah kenapa orang yang dah meroyong-royong ni dia decide untuk memaafkan juga. Sebab macam kau dah fight untuk benda tu, then end up kau macam tak apalah kita maafkan. Orang macam ni saya memang akan sound direct je, dan saya memang pernah pun sound direct. Saya cakap lepas ni boleh tak kalau macam kau ada masalah dengan partner kau ataupun macam suami kau, jangan mengadu kat aku lagi. Sebab contoh kita ni, kita dalam bilik ni kan, adalah seorang kawan kan, perempuan, laki dia asyik lah ada perempuan-perempuan lain kan. Okay. Dia pun cerita kat kita. Dia cerita kat kita ni, laki dia ceni kan. Okay. So I nak tanya korang, kalau dia dah cerita kan, laki dia ceni kan, apa pendapat perasaan kita pada laki dia? Memang Membarai ada buruk bad impression dengan laki dia. Tiba-tiba lepas minggu upload story. Loving. Happy anniversary sayang. Thank you for the 12 dozen flowers. Yelah, lepas tu kita nak kena rasa apa kan? Yang ni tengok ni, kau rasa aku bodoh ke dia celaka? Dia Minta maaf cakap. Minta maaf cakap. Kau beep je lah yang itu sebab saya pun sebenarnya personally tak suka orang yang macam dia suka share everything on social media, macam share sedih-sedih. Sebab saban sekarang kan ada repost, ada add to story whatever, and then kau share benda sedih-sedih, minggu depan kau share benda happy-happy. Macam kalau benda sedih tu keep it to yourself je lah, tak perlu macam nak post. Macam lepas tu bincang dulu dengan partner. Betul. Choose one struggle je lah. Macam kadang-kadang macam, sebab benda tu akan effect kita sebagai dia punya kawan atau followers. Kita akan macam dia ni sebenarnya dalam a healthy relationship or in a bad relationship. saya memang ada, kita orang kan macam kadang-kadang ada macam clan-clan kan. So saya memang dah malas campur dah. Saya cakap dengan dia orang terang, kau kalau ada masalah rumah tangga ke apa ke, if kau ada tendensi untuk baik balik, kau jangan cakap aku. Sebab aku memang sangat menyirap. Sampai ada yang certain issues yang macam dah memang ke mahkamah apa semua dah. Tapi nak get back. Kau dah cerita tahi dia apa benda semua. Aku pun dah melakukan segala pelbagai masalah semua, dah cuba bantu. Ujung-ujung kau baik balik dengan laki kau cerita aku jahat. Yelah, sebab kita sebagai kawan, kita mesti nak protect kawan kita. Ada kita pula yang jahat. Aku cerita, aku cakap okay, kau minta pendapat, aku pun cerita nasihat kan. Dia baik dengan laki dia. Kau jangan aku jadi makna tau. Dia dah baik balik dengan laki dia. Sekejap lagi dia cerita, laki dia pun cakap, jangan kawan dengan papayan tu. Papayan tu cakap, papayan tu toxic. Aku jahat. You jahat lah. Jangan cakap laki I macam tu, papayan. Kau kan, yang perempuan tu, aku kalau reveal apa kau cerita pasal laki kau memang habis dek. Minta maaf cakap. Mim faham. Sebab Mim pernah kena juga. Menyiram gila. Cerita, buruk ni, laki kau punya buruk. So, babe, luar dalam aku tahu dah. Sebenarnya kita tak boleh pun cerita pasal pasangan. Betul. Tapi sebab macam kadang-kadang kita ni jadi kaunselor tak berbayar kan. Kita nak affirmation from someone, kita nak suggestion. Dan Tapi kita faham je mungkin dia tak boleh cerita dengan family dia. Ya, dia sudah cari orang luar lah untuk cerita. Dan macam I yang paling kandidat yang paling sesuai untuk dia cerita, aku pun. Tapi kalau end up nak get back balik, Sekejap. Min ada benda nak tanya tadi masa cerita pasal wife yang pergi risik tu. Kenapa wife ada certain orang yang papa yang kenal ni, dia macam setuju untuk pergi risik kan, carikan orang kata macam dia yang memberi jalan dan green light peluang. lah.
Macam payung emas lah orang cakap. Payung emas. Ada ke? Okay. Betul tak payung emas? Tapi payung emas tu tak silap macam tak ada tau. Dia direka oleh lelaki-lelaki yang ingin mengizinkan perkara itu berlaku walaupun isteri pertama dia tak setuju. Setuju? Ya tu saya setuju. Kadang-kadang kaum kita orang ni suka sangat mereka-reka perkara yang beri benefit pada dia je. Minta maaf cakap. Dia macam tiba-tiba ada hadis baru pula. Sama macam perempuan, sama macam kaum perempuan juga yang macam suka betulkan diri mereka walaupun mereka salah. Sama je. Ya, Dua-dua kaum betul. sama. Betul. Kita orang kalau dalam podcast, dua-dua kaum kena hentam dia. Minta maaf cakap. Macam tu. Macam tu nanti kawan-kawan perempuan tu kan. Dah cerita get back balik. Macam Depan muka dia aku cakap. Minta maaf cakap, dek, kau memang menyusahkan hidup aku. Tapi itulah kenapa wife dia macam pergi risik dan si husband mestilah happy lah kan. Tapi kebanyakan mereka yang dirisik oleh isteri pertama ni, suami dia tak nak pun. Oh, suami tak. Tapi macam menghormati isteri apa benda semua. Ini memang cerita betul lah. dia macam adakah sebabkan tak ada zuriat ke ataupun Bukan. Ada certain yang saya dengar isterinya terlalu sibuk. so tak dapat melayani suami. Betul. Ada yang saya dengar pula tak ada zuriat lah. Dan ada yang saya dengar macam nak peneman. Macam dia sendiri yang nak teman. Dia Kawan sendiri yang lah. nak ada bestie. Ada je. Dan kebanyakannya mereka yang dah berkahwin lebih daripada 15 tahun. Bukan macam baru-baru tak. Ni yang biasa yang saya dengar lah. Which is kenalan-kenalan. Dia bukan macam baru kau 2-3 tahun kahwin, nak kahwin lagi tak. And kebanyakan yang saya tahu ini, mereka berkahwin 2 dan 3 ini, ketiga-tiga ataupun kedua-dua isterinya, macam nak cakap bukan kahwin atas dasar hawa nafsu. Okay, maksudnya yang mereka kahwin itu bukanlah supermodel. Mereka kahwin tu ada yang balu, ada yang janda, anak 3, mahu membantu. Sunnah pun memang macam gitu kan. Macam tu. Bukannya sebab boleh sebab aku mampu ke apa. Maka soalan saya kepada netizen lelaki yang cakap pasal payung emas tu, bini kedua dengan ketiga kau tu kenapa macam supermodel? Kenapa? Kenapa? Sepatutnya macam Bukanlah maksudnya. Kau kena tengok balik sunnah tu. Datang poligami tu adalah sebab hawa nafsu ke sebab mahu membantu? Tiba-tiba kalau dah kata curang, kan dalam sunnah kan boleh poligami. Memang. Betul. Kau baca ke tak sebenarnya sunnah tu Kan? Kau cakap macam poligami. Kenapa perempuan banyak menolak poligami? Kenapa perempuan tak setuju kan itu hukum Allah letaknya semua? Tak. Cerita dia, rasanya yang aku baca semua perempuan mengutuk curang. Ya. Kalau kau dah kahwin dengan yang menyondol tu, itu dah case. Kahwin lah. Yang kau curang ni. Kau bagi curang, lepas tu kau kan lelaki boleh kahwin 4. Saya mampu ni. Ada yang kata sebab boleh dek. Siap. Ada yang macam tu komen. Aduh, pening. Dia kalau kau dah gatal, kau gatal je. Janganlah tiba-tiba nak melibatkan sunnah dan hadis yang kau reka sendiri. Janganlah orang kata menyusahkan banyak pihak hanya sebab untuk memuaskan tekak nafsu kau. Sebelum kau start catch feelings dengan orang di sekeliling, fikir dulu. Betul ke tak feeling ni? Sebab kau dah ada someone, dah ada partner. So untuk conclude kita punya segmen sekarang ni, curang tu keturunan ke bukan, dia lebih kepada environment lah, senang cakap. Apa yang dilihat, apa yang dia rasa, apa yang dia experience sendirilah. Macam tu. Selain daripada tu ada lagi ke Payan? Dia memang problem. Dia memang problem lah. Dia memang saja nak membazir masa dia. Kalau kau busy, aku tak rasa kau ada masa. Duit tu kau patut saving untuk masa depan, bukannya untuk belikan barang untuk kau punya schedule. Tak pun kau ambil je takaful dengan aku. Habiskan duit kau tu. Ambil hibah untuk isteri. Kau mati, taklah mati katak, tak ada duit. Kan? Kau letak pula nama hibah tu aku. Itu lebih better.
Alright, so kita nak teruskan ke segmen yang ketiga. Sebelum tu kita nak bagi Papaya rehat sekejap. Okay, segmen seterus ni dia lain sikit lah. Orang kata mencabar sikit lah. Kita nak borak pasal dalam dunia yang penuh godaan sekarang ni, macam mana kita semua nak kekal setia. Okay, kita nak teruskan kita punya podcast kali ni. Tapi kali ni kita nak cakap sikit pasal dalam dunia yang penuh godaan sekarang ni, macam mana kita nak kekal setia. Pendapat Papaya macam mana sekarang ni? Sebab kita dah ada macam-macam. Kita ada all those social media platform, kita ada dating apps. Macam sekarang pun Spotify dah jadi tempat curang. Ada orang kata Salah Excel pun. Excel pun boleh. Sumpah lah. Satu. Banyak sangat info awak hari ni. To catch up a lot. Yes. So nak tanya Papaya macam mana? Banyak sangat ni cara-cara, teknik-teknik diorang. Husband, office husband lah. Apa lagi? Social media punya skandal lah, macam-macam. So macam mana Papaya? Macam mana nak kekal setia? Sebab kita tak ada pengalaman pun ada pasangan ke apa. Saya tak pernah. Sepanjang saya 35 tahun hidup, saya tidak pernah bercinta walaupun dengan tumbuh-tumbuhan pun. Tak pernah. Saya tak ada pengalaman itu. Jadi kalau ikutkan saya sebagai seorang yang single, cara untuk setia adalah dengan tidak berpasangan dengan sesiapa. Jangan mudah tergoda supaya lah. kau tak menyakiti hati sesiapa. Okey, itu satu. Okey. Tapi ini adalah soalan-soalan yang selalu saya dengar jawapan daripada kawan-kawan saya yang dah kahwin more than 15 years. Contoh seperti Aunty Purple. Okay, Aunty Purple pun pernah share. Aunty Purple pun pernah share juga sebab kita pernah panggil dia. Dan dia kata macam, susah soalan tu, susah nak jawab. Tapi dia kata, setiap hari, ni seingat saya lah, dia kata, sebab dia Aunty pernah PJJ dengan husband, dengan Uncle Purple, lama. Uncle Purple. Yalah, dah ada Aunty kena ada Uncle Purple kan. So, kedua-duanya, dia kata, masa tu memang penguatnya adalah anak-anak. Dan dia kata untuk kekal setia hanyalah trust. Kepercayaan. Sebab bila dah start ragu-ragu tu yang kita Betul. pun Betul. Dan Aunty kata trust tu dia tak boleh lah 100%. Dia mesti macam ada sedikit ataupun sedikit persen yang ada ragu-ragu. Cuma ragu-ragu tu kena ada diselitkan juga dengan cemburu, supaya macam tak adalah macam uncle rasa Aunty tak kisah sangat. Dan Aunty pun tak adalah macam uncle rasa uncle tak kisah sangat. Tak boleh. Dia kata kena ada juga benda-benda tu. So, dia macam konsep gitulah. Bila uncle dengan aunty ni dia cerita, dia kata yang membuatkan dia orang rasa kekal itu adalah bila setiap hari adalah ada perkara baru yang dia orang kena borakkan. Communication lah sebenarnya. Yes, benda yang jadi ke apa kan. Sama juga macam kalau kita kerja. Contoh macam kalau you buat kerja, hari-hari kau buat kerja yang sama, kan tak best. Contohlah hari-hari kau orang borak pasal isu yang sama, mesti korang boring. Sama juga macam kalau kita makan. Kalau hari-hari yang gepuk, dia ni kau boleh hari-hari nak angkut. Orang yang mengulang benda-benda yang sama hari-hari tanpa bosan, kau memang ada masalah. Selain daripada mental issue, tapi tu bukan setia ke? kau yang problem. Bro. Sebenarnya yes, mereka yang suka makan ayam gepuk hari-hari problem. Itu je. I stand with papayin, guys. Yes. So tak, kenapa? Dah lah overpriced. Okay. So macam itulah. So apa yang saya dengar daripada kawan-kawan yang lain juga yang dah more than 10 years, setia adalah itu. Kadang-kadang mereka ada yang bercerai ataupun yang berpisah, bukan atas dasar curang pun. Ada isu-isu lain. Dan Papaya rasa perlu tak diorang ni macam avoid lah, macam okay, contohlah dah berpasangan kan, avoid lah update yang apa-apalah dekat social media terlalu kerap. Kalau nak update, kena update dengan pasangan. Pasangan lah, jangan. Maksudnya jangan update seorang kan. Sebab ada orang kan, dia dah tak update dia punya life dengan wife after kahwin. Tapi masa couple kau update. Update je. Kenapa? Masa couple, cerita adik aku je lah senang kan. Masa bercinta tu, pukul 8 pagi aku tengok dia dah video call. Pukul 8 pagi esoknya video call lagi.
Dia macam bila kau end live. Tapi dia Bila kau end kau. Tapi dia Isnin sampai Jumaat sebelum pukul 6 petang lah. Hari Tak boleh Sabtu Khalid dia jual kuih. Tak boleh. lama tu kan. So macam lepas tu saya ada kawan-kawan perempuan yang macam kejap-kejap video call. Update kat mana, hari ni pakai tudung apa. Lepas tu tanya dia, masa bapak kau suruh pakai tudung dulu kau ikut tak? Tak. Lepas tu ada yang macam, aku tak boleh lah nak ikut. Pak aku tak bagi. Kau tak bagi. Aku tak boleh duduk depan. Pak aku tak kasih duduk sebelah driver Grab ni. Macam, orang macam ni, saya memang takkan ajak lagi mana. Macam mana cakap. Tak apalah keluar circle pun. kau, you do you lah. Betul. Lepas tu bila putus, aku memang akan tepuk tangan depan muka dia. Lepas tu gelak guna speaker masjid. Ya betul. Lepas tu cari kita sebab dia dah macam galau kan. Cari kita benda semua. Aku akan macam, okay, kau duduk sekarang, kau minta maaf 10 kali dengan aku. Lepas tu bila couple lain, buat balik. Kenapa macam ni? Macam tu lah. Betul lah tu. Sebab macam zaman sekarang kan orang nak jadi nonchalant kan. Yes. So like bagi papayan lah kan, perlu ke kita dalam relationship tu macam tak nak post lah. Saya macam memang tak selalu post sebab saya nonchalant lah apa. Macam InsyaAllah itu memang berpunya lah. Itu memang sebenarnya dia ada orang lain. faham. Orang yang tak suka dia expose hubungan tak suka dia expose di social media, takut dan macam menggelabah kalau macam dia expose berpasangan. Jangan risau, insyaAllah tak, dia ada suami, dia ada isteri, memang dia ada partner lain ataupun mak lain. Itu je. Itu je. Then for macam Kita sorok Gen Z. Kita sorok kalau hubungan kita. Dek, kau kenapa? Semua benda kau cerita, tiba-tiba tanpa hubungan kau sorok. itulah tu. Sama ada kau punya pasangan tu buruk, kau malu, Tak kat gemar tangan je. atau kau kau ada orang lain. Tu je. Tak faham kan, macam kau dah couple dengan aku tapi nak be nonchalant. Tak boleh macam tu. Macam baik kau tak payah kot. So macam girls or boys, kalau ada macam tu, you run. Better run. Saya ada satu kenalan ni, dia mengadu yang dia nak reveal kecurangan boyfriend dia. Cerita ni kelakar sebab saya memberi idea yang idea tu tak sangka berjaya. Okay. Dia cerita semua dan saya dah tahu dah siapa perempuan yang dia curang tu. Saya dah tahu dah siapa lelaki tu. Tahu semua. And then dia tanya saya, nak buat apa ni Papa Yin? Esok I akan dating dengan partner I ni. Kita orang akan pergi mana Bukit Fraser kot. Macam tu. Jalan-jalan kat situ. Jadi macam mana? I tahu ni dia curang ni. Macam tu kan. Dan yang paling bestnya, rasanya macam dia kata boyfriend dia pun macam dah tahu yang dia tahu. Tapi macam buat-buat tak tahu sebab I tak ada cakap apa-apa je tu. So macam mana ni? Dia punya cadangan pula, dia nak masuk podcast kita, orang nak reveal. Lepas tu cakap lah, jangan. Kita kena buat subtle dulu sebab yalah benda ni tak ada bukti. Awak tak ada bukti sangat pun. Tapi dia kata bacalah apa benda semualah. Okay. Dan perempuan tu, yang dia curang tu, perempuan ni pula dia janda. Dia cerai dengan lelaki dia because of mamat ni. So yang Minah ni pula memang dia post dekat social media dia dating dengan mamat ni. Lepas tu macam mana dia punya skandal tu jumpalah dia punya posting apa semua tu. Bukan maksudnya skandal dia ni lah yang post ni. Yang dia curang ni. Yang janda tu dia duduk post dating tapi dia tak tahu. Walaupun dari belakang apa semua, of course yang perempuan ni kenal. Okay. So saya cakap dengan perempuan ni tadi yang mak dia ni lah. Dia kata, saya cakap dia macam ni. You ada tak macam gambar-gambar you sweet-sweet dengan dia? Maksudnya macam jalan-jalan sama, video ke korang makan apa semua. Ada je. Tapi kalau macam pegang-pegang tangan semua tak ada. Sebab dia kata kalau I post kan family I tengok tak boleh. Jadi dia memang tak ada gambar-gambar pegang tangan tu. Macam okay lah. And then macam okay, ada yang gambar-gambar macam pergi dating apa semua ada. Okay ada. Okay. Macam ni. Balik daripada Fraser esok, you buat dalam 5-6 gambar dan video, you compile and then you post dekat TikTok. Sebab dia kata mamat tu tak bahagia expose. Kat situ pun dah tahu dah. Okay. So you post, you buat caption sweet. Okay, lepas tu okay, papayan. Lepas tu papayan. Okay. Lepas tu you ambil posting tu, you copy link, you hantar dekat semua kawan-kawan you dengan grup-grup WhatsApp yang you ada. Lepas tu cakap macam ni, korang boleh tak tolong komen, repost, like dengan share sebab I ada competition nak masuk. Tak naikkan engagement video tu sampailah janda tu tengok. Boleh? Masuk. Lah.
Tak sampai 2 jam. Janda dah tengok. Dah tengok. Mengamuk-ngamuk janda tu. Janda dah tengok guys. Yang mamat tu pula berayu-rayu suruh turunkan posting. Kenapa kena turunkan posting? Tu kan awet kau. Tak boleh family I tengok. Family I tak tahu I pergi Bukit Fraser. You kena take down video tu. Mamat tu sampai memang hantar video benda semua menangis. Berjaya lah taktik. Oh, boleh lepas ni. Kalau saya dapat masuk dalam relationship baru, saya akan try. Buat macam tu. Dia tak nak tanya dulu, I post kat social media boleh? Tak boleh. Kalau dia kata tak boleh, tu red flag lah. Tak, tu tanya je. So aku yang ke berapa? Oh, terus straight tanya. Dah confirm. Tapi just nak back to macam mana kita nak kekal setia ni lah. Trust lah. Trust dan sedikit keraguan. Kena ada. Sebab lelaki kan dia suka macam, cemburu sayang kat I. lelaki nak kita kejar dia lah sebenarnya. Betul. Lepas tu aunty ada share. Dia kata, contoh macam perempuan, okey je nak betulkan mentol sendiri apa semua kan. Tapi bila lelaki dia balik, dia akan saja je tak betulkan lampu tu supaya lelaki dia macam kita perlukan dia. Lelaki dia tak nak lelaki perempuan tu independent lah. Betul. Lelaki memang suka rasa diri dia macam aku saja je. Sebab tu kalau dia dah pergi office, ada orang yang tiba-tiba tu dia macam perlukan apa macam wife aku tak perlukan aku lah. You need my help. Okay, I boleh tolong you. Macam biasa je. Selalu tengok dekat drama. Saya single. Saya single. Main saya nak curang dengan siapa? Dengan diri sendiri. Betul juga. Dan kalau boleh, kalau dah pilih single tu, janganlah pilih jadi penyondol pula. Aku risau lagi dah jumpa you kat sini. Lagi 2-3 bulan aku nampak muka kau kat thread pula. Kenal tak siapa perempuan ni? Dia ada kerja dekat macam sayur-sayur merah tu. Orin. InsyaAllah kita ni baik orangnya. Tadi yang kerja mana pun kita tak tahu apa benda tu. Sekejap lagi baru nak kena sekolah kan. Itulah tu. Okay. Kita nak masuk ke segmen yang seterusnya. Yang ni kita panggil rapid fire lah. Kira jawapan terus lah. Setuju atau tak setuju? Okay, kita nak minta pendapat Papayin terus. Soalan yang pertama. Curang adalah pilihan, bukan kesilapan. Setuju. Saya pun setuju. Kesetiaan lebih susah daripada cinta. Jadi setuju. Sebab nak kena setia dengan orang tu pun. Betul. Cabaran dia lain sikit lah. Ikut pendirian sendirilah. Ikut nafsu dan bisikan syaitan tu. Betul. Distraction banyak zaman sekarang ni. So kena pandai kuatkan hati kan. Alright. Ramai orang takkan curang kalau tiada peluang. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Okey. Latar belakang keluarga mempengaruhi kecenderungan untuk curang. Tak setuju. Tak setuju. Sebab saya setuju dengan point tadi Papayin tadi kata dia environment lah. Waktu environment. Okay. And then orang yang pernah curang layak diberi peluang kedua. Minta maaf cakap. Once a cheater, always a cheater. Minta maaf kepada pencurang dan yang pencurang dan yang menyondol. Minta maaf cakap. You sampai you mati, you takkan berubah. Sorry tau. Minta maaf cakap. And kepada mereka-mereka yang suka curang, jangan kau peluang kedua. Sebenarnya peluang pertama tu pun tak patut hidup kat kau. Minta maaf cakap. Tolong So yelah, betul lah. Tak patut lah. Macam Maven rasa macam minta maaf cakap. Benda tu sepatutnya curang tu memang tak boleh pun berlaku. So like tapi macam episod lepas kita ada borak pasal emotional cheating dengan physical cheating kan. So alang-alang kita dah tanya pasal peluang kedua, nak tanya jugalah. Adakah emotional cheating ni macam cheating macam just scandal through online boleh dimaafkan lagi compared to physical cheating yang dah check in, yang dah touching gitu gini kan? Pun tak boleh juga. Tak boleh ke? Okay. Sebab percayalah, tanya je mana-mana isteri yang pernah suami dia emotional curang, cheating, dia orang boleh lupakan tak?
Tak boleh. Tak boleh. Takkan- Benda tu akan sentiasa ada Seingat. dalam ni. Dia akan ragu-ragu dia daripada 10%, dia akan jadi 90%. Sebab bila once kita dapat tahu dia curang, kita akan sentiasa rasa macam everything yang dia buat tu mesti ada salah. Mesti ada Mesti something. kita akan sentiasa rasa macam tak boleh. Sas. Kita ingat kan. Pernah tak dengar yang ni peribahasa siakap senohong tu? Cakap bohong, lama-lama mencuri. Emotional awal-awal, lama-lama kau curang. Betul-betul. Ada orang yang memang tak bersedia untuk hubungan serius. Setuju atau tak setuju? Setuju? Betul. Setuju. Saya pun setuju. Tapi kalau tak bersedia jangan kahwin. Ya. Tak bersedia jangan kahwin dulu. Jangan ada pasangan Sebab pun. betul. Sebab you rasa better kau buat benda tu before kahwin lah. Sebab couple tu macam couple pun dah haram. So kalau kau nak Kenal-kenal putus lah. ke apa, tu belakang cerita. Kalau kau dah kahwin, kau curang tu macam a serious matter lah. Ya. Okay, yang terakhir, curang lebih berkaitan dengan diri sendiri daripada pasangan. Apa ni? Curang lebih berkait dengan diri sendiri berbanding daripada pasangan. Actually, betul. Sebab kebanyakan kalau orang curang ni, dia akan salahkan pasangan, betul. Tapi sebenarnya dia lah. Sebab kalau pasangan kau betul-betul problem, tinggalkan dulu baru cari lain. Tapi kenapa kau pilih untuk curang? Kau lah problem. Sebab orang yang curang ni kan, bila contoh kita tanya dia kan, betul ke ni? Nanti kan dia akan be so defensive macam Actually. padahal sebenarnya dia being defensive because dia nak tutup yang dia curang. Sebab orang yang tak curang dia akan macam apa you cakap? Dia tak boleh brain. Orang yang tak curang, dia tak boleh brain segala alasan tu. Orang yang curang dia akan macam akan define apa yang dia buat tu macam dia memang tak buat. Tapi orang yang curang dia akan macam you tak percaya I ke? Macam tu kan. You busy, selalu tak ada dengan I. You on call ni semua. Kenapa curang? Tu. You borak lah dulu dengan you punya partner. Kenapa you nak curang pula kan? Betul tak? Mesti ada solution. Apa-apa pun kena bercakap dan kena bincang dengan Communication. partner. Dan partner pun tak boleh terus nak melenting Nak bila kita nak berbincang benda macam ni. Sebab macam nak bincang kalau baru dengar sikit dah kau ni je yang gini-gini dia terbelah. Macam nak bincang? Jangan letak trauma past relationship tu on the new relationship. Sebab nanti kan sebab tu lah dia kuat melenting. Sebab dia tak get past the trauma lagi. So Okay. Kita dah pun dengar macam-macam cerita daripada Papa Yin. Pengalaman, bukan pengalaman sendirilah. Papa Yin cerita pasal pengalaman orang lain kan. So first kali kita nak ucap terima kasih banyak-banyak Papa Sama-sama. Yin sebab sudi luangkan masa dengan podcast kita hari ni. Dan kita nak juga remind korang semua yang tengok video-video ni untuk join kita punya support kita punya campaign sekarang ni. Korang boleh je terus pergi dekat kita punya bio, dekat IG ada, dekat FB ada, dekat TikTok pun ada. Korang klik je link dekat situ. Situ korang boleh sign pledge kita yang kita ni support setia. Okay, so jangan lupa untuk like, share, komen video ni, and korang teruskan support kita punya campaign Kami Pilih Setia dengan menandatangani pledge dekat kita punya bio. Alright, so itu saja untuk kita hari ni. So lagi sekali thank you so much Papa Yin sebab datang, and bye. bye. Jumpa di episod seterusnya. Bye bye.